Sebab itu Tok Guru Nik Aziz dulu kan, dia pernah cerita dalam satu kuliah saya dengar dulu. Waktu dia ceramah masa muda-muda dulu, dia pernah kena serbu dengan penguat kuasa. Orang nak tangkap dia. Dia cerita dulu masa saya kat Jordan dulu lah. Masa tu saya belajar lagi. Dia pernah datang, dia Menteri Besar Kelantan kan. Dia kata waktu zaman saya muda dulu, dia kata dia pernah ceramah satu tempat, mungkin tak ada permit agaknya, ataupun mungkin permit tiba-tiba kena tarik ke apa, tapi dia ceramah juga. Dia macam nak kena tangkap. Lepas tu orang bawa dia lari naik motor. Orang bawa dia lari naik motor. Lepas tu terkena gas pemedih mata kan. Lepas tu dia doa, dia kata, ya Allah, kalau nak jadi apa-apa dekat aku, jangan ambil mata aku, jangan ambil mulut aku. Ambil yang lain kalau kau nak ambil, bukan aku suruh ambil, tapi kalau kau nak ambil tak apa, tapi yang mata dengan mulut jangan bagi. Jangan ambil. Sebab apa? Mata aku nak membaca. Mulut aku nak mengajar. Dan subhanallah. Kan? Sebenarnya kadang-kadang kita tak rasa nikmat mata ni. Kan? Nikmat yang sangat besar. Jadi sebab itu bila Tuhan ambil, dia merupakan nikmat yang besar yang Tuhan ambil tu. Tak nampak. Bila tak nampak ni, tuan-tuan, bukan tak nampak urusan kita je. Tak boleh tengok muka isteri, tak boleh tengok muka anak-anak. Besar tu. Kan? Jadi sebab tu syukurlah pada Allah bila dia bagi kita penglihatan. Dan kena syukur banyak-banyak. Wahai Tuhan, aku bersyukur. Moga-moga mata kita ni kita guna dengan sebaiknya lah. Kan? Sebab tu jangan bila tengok orang tu dengan pandangan hasad. Sebab Tuhan dah bagi kita bagus dah. Ni Tuhan bagi satu alat yang hebat, kita pergi guna dengan benda untuk benda yang tak elok lah kan.